Kalau korang skip video ni, mungkin kilang roti dalam Gaza ni terpaksa ditutup. Sebab kita buat komitmen pada orang Gaza, kilang roti ni akan edarkan roti secara percuma setiap hari kepada orang Gaza. Dan harga satu paket roti adalah RM18 yang kita edarkan kepada setiap kemah-kemah on daily basis. Sebab makanan ruji mereka adalah roti. Roti yang anda nampak ni, satu paket 2 kg roti berharga RM18. Please jangan skip dulu video ni walaupun anda rasa anda tak mampu nak sumbangkan RM18 untuk saja keluarga dalam Gaza ni makan. At least please bantu Naimah share video ni agar orang-orang yang berkemampuan mampu nak bagi RM18 untuk bagi makan orang dalam Gaza. Link QR, nombor akaun, segala jenis bentuk bayaran Naimah dah letakkan dah QR dekat bio Naimah. So please jadilah harapan kepada anak-anak Gaza, keluarga dalam Gaza untuk mereka terus dapat makan di dalam Gaza. Bantulah Naimah share video ni, tekan link dekat bio untuk sumbangkan roti untuk Gaza. Kak